semuanya mudah. Assalamualaikum, hai semua. Welcome back to Celoteh Plan Kahwin. Tempat kita sembang santai dunia perkahwinan dari sebelum kahwin, selepas nikah dan sampai ke business wedding. So, saya Tini. Dan saya Aswad. So sebelum episod-episod sebelum ni banyak kita bincangkan tentang pengantin lah. Dia punya makeup, dia punya... Kita dah sembang pasal baju. Baju, fotografer. Yang ni topik kali ni dia dekat sikit kepada... Dia macam, dia bukan untuk pengantin tapi dia untuk tetamu kediri. Dia untuk tetamu which is door gift. Yes, so door gift ni pun salah satu detail penting lah dalam majlis kahwin kan. Dia maybe tak wajib, mungkin tak wajib lah nak ada door gift dekat kenduri, tapi dia dah menjadi satu adat lah, dah simbol perhargaan untuk pengantin kepada tetamu sebab dah datang majlis kenduri. So hari ni bersama plan kahwin kita ada Nuris dan Mashita. Which one Nuris? Which one Mashita? Nuris. Mashita. Daripada Rim Door Gift. Betul, Rim Door Gift. And then welcome Nuris and Mashita to plan kahwin. Okay, sebelum kita sembang panjang, boleh kenalkan diri sikit dan banyak-banyak wedding business, kenapa door gift? And ceritakan sikit macam mana Rim Door Gift bermula. Okay, kalau macam sebelum ni tadi saya cakap kalau contohnya founder yang nak start sesuatu bisnes tu, dia kena fikir kenapa dia nak choose bisnes tu kan. Betul. Kenapa dia nak choose bisnes tu. So untuk founder ni, dia choose bisnes ni sebab door gift tu benda yang evergreen. Orang akan cari setiap masa dan walaupun dia ada musim, contohnya orang akan kahwin waktu hujung tahun je kan. Tapi benda tu orang cari. So sebab tu dia pilih bisnes door gift dan macam mana dia start dan macam mana dia bermulanya bisnes door gift tu. Okay, masa dulu founder ni dia study dekat Australia. And then waktu dia study dekat Australia tu, dia ada jumpa seorang kawan yang daripada Indonesia yang dia ceritakan kalau dekat Indonesia diorang bagi door gift macam buku doa. Buku doa ataupun buku doa kecil tu kan? Buku doa kecil ataupun macam buku Yasin tu. Masa tu 15 years back kot, 15 tahun yang lalu yang dia ceritakan tu. Masa tu kalau dekat Malaysia tak ada pun sangat orang bagi buku doa waktu 15 years back. 15 tahun yang lalu. Yasin. Macam tu lah, macam Yasin, buku doa. Saya kahwin dalam 15 years back lah. Ada Yasin? Tak ada waktu tu. Selalunya orang ada dekat surau ya? Yelah dekat surau lah. Ataupun kat rumah. Tu pun nak pinjam. So kiranya macam dia rasa why not dia try benda tu. Walaupun itu bukan dia punya, sebab dulu dia study bahagian lain, bukanlah bahagian bisnes. Dia orang background account. Tapi dia kata why not dia try benda tu, dan bila dia try benda tu meletup. Maksudnya dia start dengan nak kata Rim Door Gift ni sebenarnya adalah founder first orang cakap perintis yang start jual door gift berdasarkan buku Yasin tu. Macam Yasin lah. So Rim Door Gift ni dah tertubuhnya Rim Door Gift ni tahun 2000 berapa? 15 tahun yang lalu. Kira sendiri. 20 10 lah. 10. Kira dah lama lah. Dah lama lah. Lepas tu start daripada situ dia founder ni cari supplier lah untuk dapatkan buku-buku doa tu. So itulah first macam mana boleh startnya bisnes door gift tu. Dan dalam masa 15 tahun sampai ke hari ni, adakah still pakai benda yang sama ataupun ada variety barang-barang door gift yang kita jual lah. Kita variety ikut peredaran zaman sebenarnya. Sebab kan door gift ni kan evergreen. Jadi kita kena ikut dia trend masa tu. So sekarang ni dah slow. Kalau untuk permintaan buku doa tu dah slow, kita tukar. Maksudnya setiap yang high demand, apa jenis door gift yang high demand sekarang. Kita akan ada item baru. Macam tu. So apa yang item baru sekarang yang tengah trending? Kalau yang sekarang macam dompet yang bermotifkan batik. Lepas tu nanti dekat atas dompet tu macam purse lah, macam atas dompet dia ada tulis nama pengantin tu. Boleh custom atas dompet tu. Tu yang memang kalau sekarang paling high demand. Macam tu. Ramai suka coin. Kira dompet kecil tu macam simpan coins lah. Coin purse tu. Coin purse yang macam dekat Thailand tu, yang boleh dapatkan dekat betul, Thailand betul, yang ada gajah tu. Ada gajah yang tu yang ingat. Coraknya batik, floral. Boleh custom lah corak dekat Rim Door Gift. Corak tu
tengok apa yang Rim ada. Oh, random. Yang boleh custom tulisan tu lah. Custom Nak tulisan. untuk cetak atas dompet tu. Betul, setuju juga sebab tadi kan macam Mashita lah tiba-tiba confuse macam Mashita cakap, founder start dia pilih Dogift sebab Dogift evergreen sebab betul lah, setuju sebab bukan Dogift ni bukanlah untuk wedding sahaja. Any kind of occasion pun kita ada nak bagi Dogift juga kan, goodie bags. Setuju. Okay. So kita mula dengan POV sebagai vendor lah yang buat Dogift kan. So kita nampak Dogift ni mungkin macam bagi kat tetamu, tapi as just bagi-bagi je kan? Bukan vendor yang bagi. Betul. Tapi basically yelah kita prepare the gifts kan. So tapi as vendor sendiri mesti ada cabaran dia kan, yang orang luar tak nampak, orang tak tahu. So apa antara cabaran yang paling besar lah yang korang pernah hadapi sepanjang handle persiapan tempahan? Sepanjang saya berkecimpung dalam Dogift ni, kita banyak company lain juga yang jual Dogift, kita je kan. Okay. So bukan banyak tu, bukan banyak, dia banyak betul. Banyak betul. Banyak betul kan. Jadi apa yang membuatkan Dogift kita ni layak dalam pasaran? Okay. So macam mana tu? Macam mana kita nak compete? Okay. So Dogift kita dia bukan setakat unik, dia murah dan confirm orang guna. Sebab Dogift kita berdasarkan Dogift harian. Dogift harian, contoh macam senduk kayu. Senduk, okay, ada je Dogift orang jual senduk plastik, senduk melamin. Tapi kita senduk kayu yang ada ukiran nama pengantin. Dan senduk tu bukan satu jenis. Ada senduk kayu tempurung. Ada senduk kayu puspa, tu nama dia lah, nama jenis kayu. Senduk kayu tempurung tu orang guna untuk buat senduk kuah. Ada senduk nasi. Dan senduk nasi tu sendiri ada bentuk lain juga. Okay, faham. Dan selain tu kita ada pernah jumpa Dogift pegantung kunci tak? Apa dia? Kitchen. Bukan Pegantung, kitchen, key holder. Key holder yang holder. lekat kat dinding tu. Okay. Tapi dia pakai tangkai ni lah, tali. So kita gantung untuk kita gantung kunci. Okay. Key holder lah. Tak ada, jarang kan. Sangat unik lah kita punya Dogift. So cabaran dia adalah macam mana nak stand out. Macam mana ada market. Nak stand out lah. Macam ramai juga orang jual Dogift. Jadi apa Dogift kita, apa nilai Dogift kita kepada orang lain, kepada tetamu. Adakah dia orang akan buang? Kita orang simpan atau guna? Kiranya Rim Dogift fokus on practicality lah betul, kan. Betul sangat. Itulah antara cabaran. Yang bagi sub pengantin, berapa lama yang ideally untuk pengantin plan untuk macam mana Dogift yang sesuai? Ada advice ke ataupun sebenarnya pengantin yang akan datang dia akan pilih je? Kalau contohnya untuk item yang daripada Rim Dogift, kita ada lebih daripada 50 item tau. So kita akan bagi contohnya bakal pengantin datang walk in dekat kedai kami. So kita akan tunjuk sampel. Memang sampel tu kita tunjuk semua sekali dengan cetakan, contoh-contoh cetakan lepas. So nanti kalau bakal pengantin tu dia nak beli, dia akan tengok dulu, dia kena pegang dulu. Maksudnya memang kita akan advise pengantin tu untuk datang kedai, walk in, tengok sampel dulu, baru kita akan decide lah nanti yang bakal pengantin tu nak beli yang jenis mana. Lepas tu masa bakal pengantin tu datang, dia boleh walk in je. So kedai kita ni memang buka, tak payah ada appointment pun. Boleh walk in lah. Tapi kalau macam orang jauh macam tadi Mashita lah, ya Allah. Mashita. Ni first time ni. Kalau tidak yang problem ni saya. Kita ada buat apa-apa ke kita ni. Saya boleh ingat nama Mashita disebabkan saya punya cousin wife dia nama Mashita. So nama siapa? Senang sikit ingat. Okay. Tadi Mashita cakap tiba-tiba dah lupa dah point banyak sangat sebab cakap tadi. Dia boleh walk in, tak ada appointment. Tadi kan Mashita cakap memang encourage klien untuk datang pegang sendiri. Tapi kalau yang jauh, apa ke by online catalog ke macam mana? Kita ada sediakan online catalog dan kita boleh bagi sampel, kita post dekat customer tu kalau dia boleh nak. Post sampel. Tapi sampel tu kena return balik tak? Tak payah, ambil je. Boleh bayar harga sampel lah. Harga kita bagi macam mana customer tu beli harga untuk 100 pieces. Harga tu sama. Dia dapat harga bulk punya harga lah. So memang
sebenarnya rim door gift ni dia nak bagi manfaat, dia nak kepuasan customer tu. So selagi diorang tak puas, maksudnya diorang tak satisfy dengan barang yang diorang nak beli, item yang door gift yang diorang nak, kita orang takkan close, maksudnya takkan keluarkan invoice. Dan selalunya pengantin saya percaya dia takkan pilih satu je lah kan. Untuk post kat dia lah. Sampel dia akan minta beberapa sampel lah. Ada yang pernah minta 50-50 ke? Maksudnya ada 50 contoh kan. Saya nak 50 contoh. 50 item tu, 50 tu Setakat ni belum pernah lagi lah. Mungkin kalau soal yang udah soalan the first one. Kalau sebab bagi saya kalau 50 start kita pergi je. Naik bas kan. 50 kan. First thing first, bila diorang nak beli door gift, diorang kena tahu budget. Betul. Barulah kita boleh suggest. Bajet pun based on berapa jemputan kan. Tak boleh kan? So ideally pengantin dia kena tempah door gift tu awal berapa bulan sebelum majlis? Kalau untuk yang daripada site kami, daripada rim door gift, kita orang punya supplier luar daripada Malaysia tau. So kami nasihatkan paling selewat-lewatnya 4 bulan sebelum majlis. Selewat-lewatnya 4 bulan. 4 bulan sebelum majlis untuk survey. Diorang survey lah. Untuk survey boleh 4 bulan. Tapi untuk tempoh proses tu 2 bulan je. I see. Tapi itu item pre-order. Kalau untuk ready stock pun ada sebenarnya. Kalau ready stock minggu pun boleh. Sebenarnya ada je customer yang majlis dia lagi seminggu, tapi sebabkan ada isu-isu masalah. Ada isu mungkin previous vendor tak dapat nak siapkan, dia datang kat kami, dia beli, ada ready stock, ambil kat kedai, bawa balik. Macam tu je. So ada kiranya kalau ada barang ready stock yang dia berkenan, dia boleh walk in je lah dapatkan. Betul? Faham? Tapi kenapa kena awal? Sebab first, kalau order awal dapat murah. Kalau order ready stock, dia harga dia lain sikit lah. Beberapa sen lah, maksudnya tak jauh lah. Tapi lagi bila dah total up, kalau you ambil 500 door gift tu, dia dah make a difference juga. Walaupun sedikit kan. Betul. Dan saya percaya pun ada yang kita perlukan masa disebabkan kita mungkin nak engrave nama, kita nak letak nama juga kan. Perlukan masa juga. Kadang-kadang ada juga. yang dia dah order 4 bulan kan. Lepas tu macam tak cukup lah. Nak tambah. Betul. So kita masih ada masa. So I think ideally untuk bakal pengantin kalau nak tenang-tenang, vendor pun bertenang untuk urus door gift, it would be 4 months lah. 4 months lah. Tapi sebelum 4 months tu nak survey dulu. Bukan 4 months tu start survey. Betul juga. Faham. Survey dulu lah dalam sebulan sebelum tu. Lepas tu dah boleh tempah 4 bulan sebelum. Lepas tu dah siap, kalau tak cukup boleh tempah lagi. Faham? Okay, so 4 months tempah. Okay, lepas tu dah in between 4 months tu dah nak tambah lagi ke, nak ubah and all that tu. Okay, so tadi kan ada mention pasal klien kena tahu budget kan. So usually macam mana, like let's say kalau pernah advise klien lah, macam mana nak budget tu, berapa banyak packs of door gift yang nak tempah. Contohlah akan tanya jemputan berapa ke, nak times 2 ke. Jumlah tetamu tu selalunya diorang dah bagi dah. Okay. Kita dah tak payah fikir. Tapi kalau diorang tak tahu, macam saya kadang-kadang, saya kan nak kahwin tahun depan. Kadang-kadang saya pun tak tahu nak buat apa kan. Saya tanya je vendor tu yang saya nak. So, kalau tanya macam mana nak kira, saya tak tahu. So, basically selalunya orang akan guna formula sama macam orang order catering. Okay, macam mana, apa formula dia tu? Formula dia, kalau kita keluarkan 500 kad, kita kena darab dengan 2 atau 3, tolak 20%. Apakah 2 dan 3 tu? Apa itu? Number of packs yang dia datang Betul. majlis. Kenapa 2? Kenapa 3? Setengah orang dia tak nak ramai sangat. Dia bukan setengah orang dia tak suka budak-budak dekat dalam majlis dia. Pernah jumpa tak? Benar. Ada So dia nak jemput dewasa je, lelaki dan perempuan. Kan? So satu kad darab dengan 2 lah. Ada pula yang suka bawa satu keluarga. So dia darab dengan 3, mak, ayah, anak. Okay. Tolak 20%. Kenapa? Takut tak semua orang hadir 1,000 orang tu. Betul. Mesti akan ada kebarangkalian hadir lah. Mungkin ada yang datang seorang saja. So dia dah ambil allocation kan. Betul. So tolak 20%. Contoh kita ambil contoh 500 kad darab dengan 2. 500 kad tu maksudnya 500 jemputan lah kan. Betul. Sebab ada orang dia tak print out kad pun. Kalau dia ambil literally kad yang di print. Bukan. 500 jemputan lah maksudnya. 500 jemputan lagi. 500 jemputan darab dengan 2 which is 2 orang. Ataupun 3. So saya ambil contoh 2. So 1,000 orang. Tolak 20%. Tolak dapat 200. Dapat 800. Itu adalah normally punya formula. Tapi my personal view tak boleh guna.
Kenapa? Sebab Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh nulis? bayangkan kadang-kadang kita pernah tak beli kenduri tak cukup makanan. Benar. Benar kan? Maksudnya dia bawa lebih sekampung. Kan? Maksudnya benar. mungkin tetamu tu bawa lebih, bukan bawa 3 pun. So tak payah 20 tu. Bawa 1,000. Order 1,000. Biar lebih, jangan kurang. Okay. Walaupun orang kata majlis ni jangan dengar cakap orang. Kena dengar juga. Sebab mentally Dengar cakap nulis maksudnya jangan dengar cakap orang, kalau tak cukup tak apalah, beli sikit-sikit je. Beli sikit-sikit tu betul, tapi kita risau pengantin tu dia tak happy lah. Dia punya mahligai tu kan. So 20 tu tak payah. So Jarak just je, jarak je. 1,000 je. Tapi kalau like let's say macam dia nak jimatkan kos maybe minus 10% kot. Boleh kan? Kalau nak jimatkan kos, bolehlah door gift yang murah tapi orang tak buang. Contohnya door gift bawah RM2. Macam door gift kita, door gift sendok kayu yang engrave nama tu, siap dengan paper bag, RM8. Kalau beli 500 ke atas, RM53. Murah lah. Tu yang real door gift sediakan. Tu door gift lengkap. Dah tak perlu door gift lain, dah tak perlu beli paper bag kat luar. Itu je. Paper bag, sendok. Dah siap. RM53 je. So kiranya bakal pengantin you have to know your budget juga. Sebab macam advice nulis ialah you tak perlu nak tolak 20%. So that cukup untuk semua. Lebih biar lebih, jangan kurang. Jangan Betul. Tapi dia punya base formula macam Nurin cakap tadi lah. Tapi kalau boleh just ambil 100% je lah. Kalau jemputan 500 darab 2 lah. Kalau over the budget, you have to consider mungkin bila kan door gift yang berbeza sedikit. Bagi saya formula Nurin yang first tu pun okey juga. Disebabkan contoh 500 darab 2 kan. Tolak mungkin ada orang datang pun ada pun ada orang tak datang kan. And then kadang-kadang sekarang ni pun banyak je yang separate door gift. Yang dewasa dia bagi macam ni, and then budak. So mungkin dia dah budak tu dia dah kiraan lain juga. Sebab tu dia tak darab 3. So budak tu selalunya bagi kat parentnya. Dan saya tengok yang baru ni ada trend bagi anak ayam. Pernah dengar tak? Pernah. Anak ayam yang color-color tu. Hari berapa ada anak ayam? Tak ternak ayam lagi sangat ni. Itu macam Ini mesti dalam kepada benda lain kan? No, memang anak ayam. Benda-benda anak ayam tu. Lepas tu colour kan dalam box dalam yang colour-colour. macam transparent. Lepas tu dia bagi untuk semua tetamu yang hadir kan. Tadi benda yang sama juga saya cakap tadi dengan episod sebelum ni. Anak ayam tu berapa lama saya nak tunggu untuk boleh goreng. Boleh goreng ke tidak kan? Kan yang bagian colour tu kan? Kalau tapi dah besar dia tak hilang lah kan. Tak. Colour tu hanya celup Dorang je. buat Dia warna tu buat je. kan. Dia sebenarnya tak ada Tu colour. tak animal cruelty ke? Celup anak ayam. Kita tunggulah next episode kita akan bincangkan lah. Tapi betul lah bagi saya Mungkin sebab kena cari yang vendor yang bagian anak ayam. kita akan cari anak ayam ke mungkin pewarna tu adalah pewarna makanan. Tapi still lah, the act of you celup tu. Kalah tiba ada pembicaraan seperti. Okay. So tadi kita dah sembang pasal packs kan, formula. Dan ada satu lagi, pernah tak pengalaman sebagai vendor, hari kejadian tiba-tiba tak cukup dia nak tambah hari kejadian? Ada pernah tak dapat daripada Kejadian. katalah kemudian dia, tapi selalunya dia tak pernah bagi tahu lah kan. Ada tak yang macam ada urgent call kata boleh tak submit hantar, saya pernah order dekat sini contoh lah kan. Dia kata ada call, dia kata saya pernah order kat sini hari ni kenduri saya tapi macam tak cukup. Boleh ada hantar? Ada pernah tak dapat? Setakat ni tak pernah menulis tak pernah kan. Kalau untuk hari kejadian tak pernah, tapi kalau a weeks before pernah. Maksudnya diorang nak tambah seminggu sebelum, tapi yang diorang punya yang bakal pengantin tu punya door gift yang dia beli tu pre-order sebelum tu. Tapi dia nak yang cepat, so dia kena ambil yang ready stock lah. Sebab kita sediakan pre-order dengan ready stock tu item yang sama je sebenarnya. Cuma apa yang beza dia, boleh custom nama, tak boleh custom nama. Itu je. So kalau contohnya dia dah tak cukup, dia terus call kita, terus boleh post hari yang sama. Kalau dia jauh lah. Kalau dia dekat, dia terus walk in ambil je. Sebab yang ready stock kita sediakan, kuantiti dia banyak, ada berpuluh ribu. So tak kisah nak datang ready stock, nak datang walk in ambil pun boleh. Macam tu. Cuma saya nak tanya satu lagi berkenaan dengan bukan trend lah, berdasarkan pengalaman kan.
pengantin akan pilih door gift yang berlainan ke? Maksudnya dia ada special guest contoh. Dia akan pilih ataupun dia memang akan ambil satu set je. Dua-dua ada. Dua-dua memang ada. Dua-dua jenis tu pun ada. Memang kita sediakan package untuk guest yang VIP. Memang ada package lah. Ada package. Ada package. Kalau untuk package VIP ni macam set yang mahal sedikit lah, RM5 ke atas macam tu. Yang set untuk tetamu biasa bawah RM2 ke bawah. Dan untuk VIP punya set tu dia ada limit tak? Bukan, dia ada minimum order. Minimum order ada 100. Saya percaya dia akan lagi sedikit daripada yang satu lagi kan. Dia minimum order 100, tapi kalau dia nak bawah daripada 100 pun boleh. Tapi different price. Yes. Dia different price tapi barang tu ada je. Maksudnya boleh je kita penuhi permintaan bakal pengantin tu. Contoh-contoh untuk VIP selalunya apa dalam set tu ada paper bag dan ada cutting board, ada set senduk. Senduk tu macam senduk kayu lah untuk guna senduk nasi. Lepas tu ada pisau juga. Tu dalam satu set tu. Tu contoh set. Dan cutting board tu kita ada 4 jenis bentuk. Dia ada bentuk macam mana nak cakap, dia ada bentuk bulat, dia ada bentuk 4 segi besar. Lepas tu dia ada bentuk yang macam bertali. Cutting board tu ada Contoh. Dia jenis bertali ataupun bentuk macam paper bag. Variation. Dalam satu paper bag tu ada 4 cutting board. Bukan. Tapi boleh pilih bentuk yang berlainan lah. Tiba-tiba kan pengantin ni dia nak bagi semua jenis kata. Boleh je. Boleh. Dari side vendor boleh. Boleh. Sebab kita nampak macam memang akan ada sebenarnya VIP. Sebab mostly VIP tu adalah parent yang nak bagi dekat kawan dia. Close family dia akan bagi. Tapi saya pernah dapat satu komen. Kan saya kan buat marketing. Kenapa nak kena bezakan tetamu VIP dengan tetamu biasa? Jadi saya rasa diorang berfikiran tetamu VIP ni adalah datuk, datin. Kita punya tetamu VIP adalah keluarga. Betul. Kita nak bagi yang special untuk keluarga pasangan kita sebelah sana. Mungkin dia tak pernah tahu kot bab tu. Betul juga lah kita dia belum handle persiapan. Betul juga sebabnya lah VIP. Bagi pendapat saya, walaupun saya dah kahwin 15 tahun lepas kan, dia VIP tu adalah pihak keluarga pasangan. Betul. Itu adalah VIP saya. Setuju. Dengar nanti mak mentua saya bagi tanah ni kalau macam ni. Cakap ni menantu dia ni bagus ni. Dapat tanah ni. Tak boleh. So, nak tanyalah, hari tu ada baca dekat news tetamu buang door gift. Ada. Sebab dia kata macam door gift tu tak function lah untuk dia buang. So, pernah tak kau macam benda tu jadi depan korang ke? Nulis berapa lama dah dengan door gift? Dari tahun 2019 juga lah. Kira sama lah. Maksudnya nak masuk 5 tahun, 6 tahun macam tu lah kan. So selama saya join dengan Door Gift, pernah sekali je saya nampak, tapi tu bukan dia buang pun. Dia tinggal dalam kereta je. Maksudnya dia tak pakai. So kiranya sebabkan kita bagi senduk, cutting board, key holder, dompet, benda yang orang akan pakai harian. Bagi kita orang guna harian. Senduk kayu kan, senduk nasi kan pakai untuk senduk nasi hari-hari. Semua kita memang makan nasi hari-hari kan. Tapi yang kalau macam buang tak pernah nampak, cuma dia tak pakai lagi. Mungkin dia akan pakai nanti. Macam tu lah lebih kurang. Itulah sebenarnya kita orang punya tagline. Useful, affordable, unique. So sebab korang memang fokus on practicality kan. So mungkin yang mana yang dia pun tak ingat door gift apa benda yang dibuang tu. Tapi basically kalau tak suka pun janganlah buang. Masalahnya dalam TikTok tu dia buang tu depan dekat TikTok Tidak ada dekat dia gantung kat tepi. Kat tepi mana dah kita boleh tahu ni macam door gift macam siapa ni. Benar. Tapi I think macam ni nak cakap, mungkin from vendor punya side maybe tak affected sangat. Bride mungkin affected lah sebab yelah kita dah spend and then guys tak appreciate. Betul. Kita kalau boleh duit yang kita keluarkan tu tak nak satu sen pun membazir. Betul. So on the brighter side, mesti ada pengalaman manis kelakar jugalah masa korang handle door gifts kan. Boleh share tak any moment yang memorable? Manis. Yang manis, yang memorable. Pada pendapat saya, bila kita dah build trust, bila kita dah komunikasi dengan customer, bila dia selesa dengan kita sehingga dia kata jomlah datang majlis saya. Ada.
Itu paling best. Kita macam, kau jemput saya ke? Macam tu kan. Kita macam seronok je. Dah jadi kawan dah. Dah jadi kawan. Maksudnya dia percaya, dia selesa dengan kita. Benda tu lah memang saya baru je dapat 2-3 hari yang lepas. Jemputlah teman saya, nanti saya bagi kad. Kamu nak jemput saya ke? Saya stranger. Datanglah macam tu kata. Biasa ada orang jemput kan. Kita dah kahwin, kita berjam. Apa ni nanti berdianak insya-Allah. Nanti saya lah yang jemput saya kahwin depan. Kalau jemput saya ke? Dia jemput. Tak, bukan ini. Dan okay, dari segi kita banyak fokus dekat pengantin kan. Kalau macam door gift untuk birthday party untuk anak-anak sekali ada. Contoh Boleh booking lah. Kiranya kalau untuk selain wedding, maksudnya event yang macam birthday party tadi, family day untuk corporate event, contohnya salah satu company tu dia nak buat seminar kan. Lepas tu dia nak bagi macam souvenir dekat dia punya staff. Kita boleh buat, contohnya macam tadi lah yang pegantung kunci tu. Dia boleh custom logo company tu dekat atas pengantung kunci tu. So nampak macam gift tu nampak macam eksklusif. So boleh bagi masa seminar. So kalau untuk family day pun selalu memang saya dapat order family day cutting board. Sebab cutting board kan boleh pakai tak kira usia kan. So kat situ dia chop family dia punya nama, family dia punya contohnya logo ke, venue ke, tarikh ke, letak dekat atas cutting board tu. So dia bagi as a souvenir lah masa diorang buat family day. Lagi apa? Kalau contoh macam soalan cik tadi tu, birthday party kanak-kanak. Kita ada door gift, pencil box, batik. Tapi dia bukan batik, dia ada floral, batik, abstract. So pencil box tu sebenarnya bukan yang kanak-kanak tu je boleh guna. Kalau macam ada seminar kat sekolah, cik boleh guna. So kalau tadi soalan ni tentang birthday kanak-kanak tu, apa tadi? Kotak pencil batik tu. So semua tu ada MOQ lah. Ada MOQ. Ada. Boleh satu pun boleh. Oh ya. Harga yang sama. Kalau dia nak jemput 15 orang je pun. I see. Sebab kami di door gift ni cuba nak bagi harga yang tadi affordable tadi tu. Walaupun satu, still dapat harga yang sama macam mana dia beli 100. Cuma beza kita 100 tu boleh cetak. Boleh custom, boleh custom boleh atas custom nama. Bawah tu dia ada tagging thank you je lah general. So kalau nak custom ada minimal lah. Okey, faham. Dan contoh pasal custom kan, selama bekerja dalam berkecimpung tadi, berkecimpung dalam menarik lah dalam door gift ni. Ada tak pernah dapat satu request daripada customer yang nak yang paling pelik lah. yang paling pelik yang macam benda ni pun boleh jual. jadi door gift. Ada je. Boleh saya tahu apa benda tu kita tak jual, tapi benda tu lebih kurang macam apa yang kami jual. Contohnya macam hari tu ni yang pengantung kunci tu Kami jual pengantung kunci. Tapi yang dah ada bentuk yang kita dah default lah, ada 4 jenis bentuk. Ada bentuk bulat, separuh bulat, bentuk 4 segi kan. Lepas tu tapi customer tu dia nak yang bentuk yang dia punya. So bentuk yang dia nak adalah bentuk kunci. So kita kena orang panggil apa? Kena potong bentuk kayu tu ikut bentuk kunci. So kiranya boleh yang tu door gift boleh buat. Boleh buat. Kita tak pernah terfikir pun nak jual benda tu, tapi sebabkan ada permintaan kita buat dan dah boleh lah. Kiranya lepas-lepas ni kita akan jual benda tu juga. Kalau dah jadi masuk dalam list disorder. Tapi yang berbalik kepada benda pelik-pelik, ayam tak pernah lagi lah. Tak ada ayam. Sayur. Kita punya main adalah practical. Practical. Kiranya dia barang lah. Bukan makanan. Bukan kehidupan. Bukan kehidupan. Bukan benda hidup. Bukan barang hidup. Banyak falsafah ni lah. Okay. So kalau tengok trend sekarang, macam tadi Mashita ada cakap yang paling high demand adalah yang coin purse tu kan? Betul. So selain yang tu ada lagi tak yang macam menjadi pilihan bakal pengantin sekarang? Ada top 3. Salah satunya dompet tadi. Sebab dompet tu orang guna lah kan. Dompet tu muat telefon. Dompet tu muat telefon. Tapi just nice je. Boleh muat telefon, boleh muat duit, tak payah lipat. Boleh pilih-pilih saiz. Ada daripada saiz paling besar sampai paling kecil. Ada 5 jenis. Lepas tu yang paling yang second tadi tu lah. Dompet, bukan dompet. Senduk kayu sekali dengan paper bag. Sebab dia RM1.53 bila beli 500 ke atas.
Kan murah. Setakat ni bila customer datang tanya, harga tu diorang tak pernah minta diskaun lah. Sebab tu rasanya macam Dah murah sangat. Betul-betul sebab kadang-kadang tengok jugalah kan kat Shopee kan nak cari goodie bags yang mana yang dah ni. I think kalau benda-benda yang macam tadi senduk with paper bag tu dalam RM3 lebih murah tu. Include custom sekali. Harga Harga tu. kalau RM1.50 something. Murah lah. Cetak nama dapat, paper bag dapat, login dapat, murah. Boleh tak? So tadi top 3 coin purse, senduk. Yang ketiga, key holder. Key Oh, holder. key holder tadi. Sebab benda tu bagi saya unik yang orang boleh guna sampai bila-bila. Key holder. Cuma ni key holder ni harga dia kalau satu set dengan paper bag RM3.20. Tapi itu tak termasuk diskaun. Dan lagi banyak lagi murah. Dan key holder tu dia boleh pegang berapa kunci ya? Ada Gantung. 3, Ada 4. Kita kan ada banyak saiz dengan ada banyak jenis bergantung pada saiz lah. Kenapa dia tak mahu dapat gold tu? Tak banyak kawan. Tak banyak Tak banyak kawan jemput. Pengantin tu tak beli. Kawan-kawan semua dah kahwin. Kawan boleh kahwin. Kena tunggu anak pula kahwin. Ingat tak ada kawan tadi. Boleh lah dulu sendiri. Okay, so personally lah. Bagi korang, dog gift apa yang paling practical untuk dijadikan dog gift selain yang 3 tadi tu? 3 tu dah memang top 3 dah kan. Selain tu satu lagi. Daripada kami. Daripada yang Tak kisahlah. Tak kisahlah ada personal punya ke. Macam tadi kita ada bincang, pernah tak dapat tepung serbaguna yang dia letak dalam satu box? Sekarang ni Lepas kan tu ada dia bagi tarik beras. beras macam tu. Itu praktikal lah Kalau maksudnya. nak beli dog gift makanan, pastikan orang makan. Betul. Pastikan orang guna, bukannya orang buang. Kalau macam bayi kacang. Kacang ada orang tak makan sangat. Kalau roti gardenia pun saya tengok juga orang tak. Tu agak menarik juga roti Kalau gardenia. dog gift makanan, bagi yang confirm orang makan. Apa tadi? Roti. Roti gardenia. Ayam dia tunggu besar sikit lah. Lama kan? Lama-lama. Tu lama. Tak tahu besar. Tak tahu akan Tahan ke tidak di tangan asal kan. Lah macam tepung goreng ayam pernah cuba? Tepung goreng tepung ayam. serbaguna tu tepung goreng ayam lah. Dengan kopi. Yes, Orang minum kopi. Hmm. Orang makan tepung tu. Hmm. Beras. 3 in 1 lah. Tu yang macam masih lagi affordable lah. Sebab tadi pernah juga tengok orang bagi madu. Tapi yang tu maybe pricey sikit lah kot kan. Tapi tak tahu orang tu makan kita. Saya pernah dapat tapi biar rasa. Maksudnya orang yang terima benda tu kan, tetamu yang dapat tu tak tahu dia guna ke tak. Ada yang bagi chocolate spread. Macam Nutella botol kecil tu tapi itu mahal lah kot. Dan saya rasa saya suka yang 3 item yang first tu lah sebab dia lebih dia bukan makanan kan, sebab makanan kalau dapat makan habis dan dia tak ada satu orang panggil apa orang nak ingat lah majlis tu. Sentimental value dia Tak ada dah sentimental hilang tak ada dah. sebab dah hilang dah makan dah kenyang kan. Tapi tu tak apa yang best kalau bagi dog gift yang orang boleh guna banyak kali. Ni selalu yang founder cakap lah. Dia boleh dapat pahala selagi mana dia guna dog gift tu. Oh betul. Selagi 10 tahun dia guna key holder tu dia gantung kat rumah mak dia tu. Selagi itulah kita dapat pahala. Dan key holder kita tu dia ada cetakan yang customize, contohnya Assalamualaikum. Dia customize Bismillahirrahmanirrahim. Dia gantung kunci guna dah dapat pahala. Baca bismillah tu pun dah dapat pahala. Itulah. Very thoughtful. Hari tu mentua Tini ada gigi kenduri. Dia ajaklah anak-anak dia termasuk menantu dia ni. Tapi kita orang macam ada plan lain. Biasalah kadang-kadang kita macam malas sikit lah nak ikut kan. Lepas tu bila mak mentua balik, dog gift yang dia dapat tu best tau. Dia macam tumbler. Lebih kurang macam ni. Tapi cantik. So dia pergi dengan ayah mentua, so dapat dua lah, one each. Berebut anak-anak. Sama-sama tak ikut. Kalau kita semua ikut, semua orang dapat seorang satu. Tumbler tu untuk semua tetamu punya lah. Tak pastilah dia bagi mungkin. untuk close family sahaja ke. Tapi macam kalau tak silap masa tu kenduri yang kenalan rapat lah. So kalau mak dah ayah dapat yang ni mungkin boleh jadi semua orang dapat ni kan. Satu. So ada soalan, kalau macam contohlah ada pengantin yang pengantin yang tengah dengar ni ataupun saya ada plan nak kahwin nanti kali kedua. So apa benda yang saya ataupun bakal pengantin kena fikir? 3 benda yang penting lah untuk saya fikir sebelum saya buat pemilihan dog gift. Okey. Contoh macam bakal pengantin tu sendiri. Contohlah kan. Contoh bakal pengantin tu. So dia kena macam fikir. Okey, 3 perkara yang kita kena highlight kan. First macam tadi Nuris ada mention yang pasal berapa kuantiti yang diorang akan jemput tetamu. So itu benda yang memang kena fikirlah daripada awal lagi. 3 yang first.
So kalau contohnya dia kata tadi 500, dia edarkan kad jemputan. So 1,000 lah tadi. 1,000 packs kena beli kuantiti door gift tu. Lepas tu the next point mungkin bakal pengantin tu kena fikir kedai yang dia akan beli tu ataupun vendor yang dia cari door gift tu legit tak? Sebab ada 2 customer saya baru kena scam. Habis 2,000. Rupanya dia kena scam. Yang kedai yang dia beli tu tak legit dan tak wujud pun. Tapi dah bayar. Tapi tak tahulah dia bayar full ke dia bayar half Dia cari kat mana tu? tak tahu. So memang pengantin ni dia kena dia tak boleh macam sembarangan lah. Sebab benda tu melibatkan duit dan melibatkan bajet kan. Waktu kita nak buat majlis kahwin, mestilah nak kena pakai banyak-banyak beribu-ribu K kan. So memang elakkan scam. Macam mana pengantin tu nak kena elak untuk kena scam. First kali dia kena cari vendor yang memang wujud kedai dia. Dia kena ada physical store lah. Lebih baik cari macam tu. Jangan cari yang macam dia kata ni agent je. Jangan. Kalau agent je kita tak tahu sebenarnya dia agent tu wujud ke tak. Siapa and all that kan. Make sense. Lebih baik cari yang kedai yang betul terus direct kedai, bukan yang daripada agent. Sebab selalunya yang kena scam ni memang daripada agent je. Selama bekerja ni ada banyak tak yang kisah scam ni? Ada tahun ni dah 2 kali dah. Tahun ni saja mudah kali dah. Customer tu Saya sekali 3. 3 lah. 3 pun tak termasuk yang ada staff-staff lain juga kan? Ada juga staff lain. So kiranya memang pastikan kedai vendor tu wujud, legit, dan kalau boleh dapatkan sampel dululah. Kalau jauh tak ada walk-in, beli sampel. Beli je sampel untuk kita post. So benda ni betul ke? Dan dia punya trik adalah yang ni tips yang bukanlah bolehlah katakan tips nasihat lah sebab bakal pengantin. Yes, sebab tak pernah pula terfikir untuk beli sikit sampel. Selalu kan kita macam terus survey and then nak ambil okey lah kot. Kadang-kadang beli paper bag tak tahu paper bag ni buat letak gambar kita. Betul. Sebab beli asing kan. Macam saya pun, kita pun jual paper bag juga. Kalau tak nak dog gift, diorang dah ada. Contohnya diorang nak bagi dog gift makanan tapi tak ada paper bag. Belilah sampel paper bag tu, tengok muat tak barang yang nak letak tu. Dan sampel tu still harga yang sama. Yang bagi tu contohnya kalau kita ambil 500. Memang Rindo Gift cuba bagi harga yang tu je lah. Tak nak susahkan pihak. Tapi tu boleh masuk dalam poin lain juga. Beli sampel untuk tips. Tips tu beli sampel. Tip untuk mengelakkan scam. Minta dia sampel Rindo dulu. dia memang offer benda tu. Tapi kalau looking at other vendors, minta dia sampel, beli sampel. Beli sampel tu. So that betul lah apa yang korang beli. Semua kan. Okay. So dari pemerhatian korang, apa beza trend dog gift sekarang berbanding dulu? Macam dulu orang selalu bagi apa, sekarang orang lebih cenderung kepada apa? Dulu orang bagi bunga telur. Betul. Makan telur, bunga buang. Kan? Betul. Bunga orang tak simpan. Kalau bunga tak buang pun dia mak balik cucu-cucu lepas tu berdebu. Asma je kan. Lepas tu orang bagi, saya pernah dapat tu yang masa kecil-kecil kita dapat gula-gula dalam kotak tu. Yes. Kadang-kadang telur dalam kotak tu pun. Betul. So 2 tu je. Lepas tu naik sikit, saya pernah dapat gelas, macam glasses tu dalam tu ada kekacang. Yes. Sama juga kadang-kadang gelas tu pun ada telur juga. Betul. Buat. Gelas yang kecil tu bukan? Bukan gelas, dia macam kita buka. Dia macam balang kecil. Dalam tu ada kacang. Waktu tu saya kawan tak banyak. Saya baru-baru ni je kawan banyak. Ini saya nak pakai bulan ni. Tapi dia rasa yang Aswad punya tu maksudnya dia yang untuk letak dia macam kan? dia macam cawan cawan kecil kecil. ABC Dia tu. macam glass shot tapi gelas boleh letak telur. Okay. Saya berada di era itu zaman juga. tu. Trend sekarang orang suka beli dog gift yang orang boleh guna. Siapa pernah dekat rumah kampung, dia ada satu rak tu, dia macam pameran dog gift. Dapat daripada banyak-banyak kenduri kahwin, letak dalam satu rak kaca. Dia dalam kaca. Ada ke video tu dekat korang punya ni? Tak ada kampung saya. Ada ambil dia nanti share. So dia macam ni ada. Dia dah macam rak pameran dah. So boleh pilih kan? Boleh pilih. Tapi dia orang letak je lah. Maksudnya tak pakai pun. So sekarang ni, trend sekarang ni orang lebih suka orang boleh guna banyak kali. Orang boleh makan, tak buang.
Orang boleh guna banyak kali, itulah yang paling banyak yang saya nampak lah. Tini pernah baca dekat I think Threads, dia cakap lah boleh tak wedding punya door gift ni jangan print nama pengantin tu besar-besar gerabak sangat. Sebab macam kadang-kadang diorang nak guna balik, contoh yang ni kan, tiba-tiba ni Aswad dan isteri. Dah nak usung nama Aswad dan isteri, mengata pula. Aswad yang isteri yang mana? Ada banyak. Tahu lah, saya tak ada masuk campur kan. Maaf Kak Maria, saya tak ada masuk campur. Maria, Aswad dan Maria. Sebab dia kena orang saya. Sebab dia tanya Aswad dan isteri yang mana? Takut juga. Saya pernah buat, saya kan marketing. Saya juga pernah buat konten tu memandangkan ada customer saya yang tak nak cetak nama dia. So, tapi kita nak ada yang memorable punya. Betul. So, macam mana nak buat? Paper bag kita ada cetak nama, door gift kita custom general. Contohnya Assalamualaikum ataupun terima kasih. Tapi door gift still boleh guna, tak ada nama pengantin. Tapi still nampak eksklusif sebab paper bag tu ada cetak nama. Betul. I think another idea is macam dia buat like yang tagging. Tagging. So tagging tu nanti boleh cabut kan. Betul juga, tagging kan satu lagi. Ataupun stiker. Janji tak lekat kat logo tu. Macam tu lah. So I think apa lagi hari tu pernah survey-survey tisu. Tisu orang guna. Wet wipes. Apa lagi? Tupperware. Walaupun Tupperware tu nampak macam biasa. Tak apa guna. Betul. Anak pergi sekolah tu Tupperware tu hilang. Ada lagi satu. Kicap itu masuk dalam makanan. Betul, kicap ada. Betul, kicap kan. Kicap mudin ambil makan. Semalam pergi beli groceries dengan kakak kan. Nak belilah barang groceries pakai Maisara lah. So kata kicap ni tak payah sebab dia banyak kita kecil-kecil kat rumah. Daripada tu kan tak habis lagi. Kita risau expired je. Dan kita patah balik berkenaan soalan yang door gift yang berbeza-beza. So macam family ada yang dapat set fancy sikit selalunya parent ataupun VIP. Kawan-kawan rapat dapat yang lain pula. Yang tetamu dapat benda simple je. Apa pendapat korang dua lah berkenaan konsep ni, praktikal ke ataupun beban? Tapi ikut suka lah kan. Betul. Dia bergantung kepada bakal pengantin tu lah. Kalau dia nak buat macam tu, dia kena tanggung lah beban tu. Sebab kalau kadang-kadang bukan dia yang nak buat macam tu. Orang yang yang beli kan, mak ayah dia ke kan. Minjam lah. Tapi rasa dah decide vendor dia macam tak ada masalah, Kimi okey je. Kalau tak nak beban sangat, just tetamu VIP family, kawan tu termasuk dengan tetamu biasa. So dua je lah. Kanak-kanak tu sekarang kan ada candy wall tu. Yes. Nak extra money untuk kids pun boleh, tapi kalau nak buat candy wall tu pun okey je. Betul. Rasa kalau yang macam berbeza hadiah untuk contohlah set A ni untuk close family, VIP apa semua tu, I think itu between brides, pengantin sendirilah dengan family. Kena list down lah siapa yang dapat ini sekian-sekian so that masa hari kenduri tu tak pening. Betul. Dah kena sort dah tempat tu. Betul. Sebab ada jugalah pengalaman kata okey, ni mak orang ni nak bagi yang mana, orang ni nak bagi yang mana. Sebab bila ada situasi tu berlaku depan tetamu tak manis. Ya. Banyak ke aku tak nak ni. Kenapa dia dapat yang tu? Kenapa dia dapat yang ni? Kita tak rapat ke? Dia show sendiri ke selama ni? Dan sebenarnya dia bukan VIP sebab kita nampak ni sebagai VIP. Seorang nampak kata someone yang datuk kita bagi yang ni. Dia actually dia adalah VIP tu adalah family. Betul. Family rapat ataupun family orang rapat kita. Kita akan bagilah. Dia VIP hidup kita lah kan. Betul. Masa kenduri first dalam family Tini, abang Tini lah kan. Yelah first wedding kan kita tak pandai nak budget lagi apa semua. So door gift memang sangat banyak lebih. Sangat banyak sampai pagat sekolah pun dapat. Pagat sekolah tak datang kenduri pun. Masa tu Tini form 4, form 5. Lebih sampai hundreds ke? I think about hundreds lah. Sebab ada family yang boleh buat balik lebih daripada 2. Tapi saya benda terfikir juga tadi. Kalau lebih, kalau item yang boleh guna, takkan nak guna semua. Tapi yang tu lebih tahu apa dia? Mak. So mak cawan. So alhamdulillah yang lebih tu yang berguna. Saya pernah terfikir juga benda ni. So 20% yang kita kata tadi tu boleh sediakan door gift lebih ekstra tapi makanan yang kita boleh makan. Kita
nak tumpu pada doggy yang praktikal seorang dia guna. So extra 20% tu kita boleh bagi makanan. Kalau tak cukup, boleh bagi makanan. So kalau makanan tadi tu tak habis, kita boleh makan. Okay, dia macam berguna balik untuk family pengantin tu sendiri, taklah rugi. So kalau orang tanya family doggy makanan ke doggy yang praktikal, dua-dua pun okey je. Okey je, dan selalunya dah nak habis majlis tu kadang-kadang dapat lebih doggy. Sebab dia tengok kita dah lalas kan. Jangan balik cepat sangat Pukul lah. 4, pukul 5 tu dah memang nak tutup kan. Dia Tetamu tengok akhir orang lah. betul tetamu akhir sebenarnya dia sudah dapat. Sekali dengan anak-anak dapat. So jangan balik cepat sangat. Nah, jangan pergi awal sangat. Jangan balik cepat sangat. Tapi saya pernah dapat doggy yang bukan pernah dapat. Doggy tu dah habis. Kan dekat atas meja kan ada balang-balang kelepek. Perasan tak? Ya. Abang ambil dah kelepek ni. Oh lagi sekali. So still dia bagi makanan. Dah sekali kan. Betul. Okay, so ni basically kita masuk macam bab lesson learn lah juga kan. So korang dah banyak handle tempahan, mesti dah banyak jugalah belajar benda kan. I think every client pun ada benda yang ada experience yang dipelajari lah. So apa tips untuk ni vendor lah, untuk bukan pengantin, tips untuk vendor lain yang maybe especially yang baru nak start business dog gift, macam mana nak build trust dengan klien ke, ataupun macam mana nak jaga kerja supaya efisien. Okay. Kiranya macam kalau contohnya yang dengar ni kan, dia nak cuba buat business dog gift, dia kena kalau pernah dengar tak orang selalu cakap customer is always right. Betul. Kami as a salesperson pernah je handle customer yang macam fussy customer. Dia macam sampaikan cara kan setiap dog gift tu kita akan ikat dengan bentuk ribbon tau. Dia pernah je cakap ribbon tu tak cantik, buka balik, dia suruh ikat balik cantik sebab dia kata ni tak cantik macam ikat belacan. Ikat belacan. Macam tu. Dan saya cakap dengan founder, macam mana nak handle kan customer macam ni. So untuk new vendor yang nak handle customer macam ni, kita kena cool down kan dia. Orang yang tengah macam dalam cool down kan customer ke? Kita kena cool down kan. Kita ni sebagai salesperson memang tak boleh marah. Orang yang handle kita kena customer, be the bigger person lah. Kita kena kita punya hati ni memang kena sabar sentiasa. Sebab apa? Sebab customer ni kita punya apa orang panggil, kita punya revenue kan. Betul. So memang tak boleh marah. So kiranya kalau vendor tu nak entertain customer, walaupun customer tu cakap bahasa yang kesat, kita jadi Be professional lah. Air je. Walaupun dia api, kita jadi air je. Macam tu. So nak jadi vendor ataupun nak jadi orang yang sediakan servis macam dog gift ni, first dia memang kena sabar. Kalau dia tak ada ni, dia tak boleh go on. Ataupun dia tak boleh long lasting. Itu nasihat daripada side saya lah. Macam tu. So kalau dan kalau dia nak build business ni, dia kena orang panggil apa? Research. Kena buat research. Dia kena orang macam lebih kurang kena tahu trend terkini. Trend terkini apa dog gift yang orang cari, dia kena buat research. Contohnya macam tadi saya cakap orang cari buku doa yang Yasin tu. Sekarang orang tak cari dah. Tak pernah dah ada customer saya yang sekarang yang tak tanya. pernah cari untuk wedding lah. Wedding ataupun apa-apa event lah. Tak pernah dah ada orang cari. Sebab memang orang tak bagi dah sekarang ni. Kalau contohnya kita pergi wedding yang sekarang ada, tak dapat. Kurang kan? Maksudnya selalu majlis akikah kadang-kadang dapat juga. Kalau majlis akikah dapat, untuk wedding tak dapat kan? Jarang lah. Sebab rasanya macam sekarang untuk wedding lah, bagi pendapat ini, mungkin diorang memilih dog gift yang bersesuaian untuk semua bangsa dan agama. Betul. Untuk usia pun kan. Maksudnya kalau sebab kadang-kadang kita ada kawan Chinese, kita ada kawan yang berbeza agama lah. So kalau tak prepare untuk diorang ke apa kan, sensitif sikit di situ. So itu pun salah satu research juga yang kita buat. Dog gift kita tu sesuai tak untuk semua bangsa? Betul. Itu yang kalau contohnya vendor baru, siapa yang nak jadikan dog gift sebagai dia punya bisnes barulah. Macam tu. Jangan malas untuk research. Sebenarnya bukannya dog gift ni je. Kita sendiri nak plan bisnes pun jangan malas je. Kan? Okay. So satu lagi, contohnya orang yang macam kami kan, yang entertain customer ni, dia tak nampak muka depan-depan pun. Sebab kita WhatsApp kan, kita reply dekat Shopee, kita reply kat Instagram punya DM. So sepanjang kita reply tu, kalau contohnya
kita terlambat mesti ada lah sebab banyak kan list tu dalam satu hari tu nak dekat beratus kena reply customer. So kita mesti kena cakap minta maaf lah sebab minta maaf sebab reply lambat, kami reply ikut giliran. Maksudnya kena bagi customer tu ataupun bakal pengantin tu aware lah. Bukannya kita reply lambat sebab kita ignore dia punya text ataupun dia punya inquiry kan. So kita kena beritahu. So kalau dalam WhatsApp ataupun dalam message kita kena jadi orang yang friendly. Ataupun kalau waktu kita chat tu kita kena guna emoji-emoji yang dia jangan jadi dry texter. tak boleh jadi macam tu. So memang Salesperson tak boleh jadi tak boleh. Betul. Salesperson Sebab kena kadang-kadang, sentiasa apa ni orang panggil? friendly lah. Kena sentiasa friendly, lepas tu kena sentiasa joyful. Kalau tak kita tak dapat pun nak tarik energi untuk customer tu grab kita punya Build trust tu tak ada. okey Betul, betul, dia rasa betul. macam dia ni nak Jual entertain tak? aku tak nak Nah, tanya, betul, tak nak betul, jawab betul. soalan aku ni. Aku ada banyak benda nak tanya ni. Dia ingat aku tak ada duit ke apa. Boleh jadi kan. Tiba-tiba emosi kan. Emoji tu pun memainkan emosi ayat kita. Gitu. Apa-apa lagi sana. So saya jadi salesperson ni, saya jadi orang yang apa nama kalau message orang cheerful lah tu ayat tu. Betul lah. Sebelum ni saya tak. pun. Maksudnya dengan siapa-siapa pun kalau saya tag sekarang saya akan guna emoji. Macam tu. Habis lepas dia suap penuh emoji dia dalam group tu. Emoji dia paling hilang kan. Stiker pakai stiker. Stiker lagi pakai juga. Okay. Stiker ada. So ada satu lagi sebenarnya soalan last one. Kalau ada majlis sendiri lah ataupun throwback kahwin dulu, kini pun ada throwback kan. Door gift apa yang korang rasa personally akan pilih untuk majlis? Nanti ada majlis kan? Dah lah jemput Tini seorang. Saya cakap Oh, balik. okey. Jangan ni. Dia kena keluar kan tadi. Ada jemput pula kan. Okey. Macam high demand dalam saya punya door gift ni sendiri, senduk dan paper bag. Itulah yang paling saya push untuk. Senduk tu kiranya dia macam jenis yang memang boleh pakai untuk masak. Betul. Kita bukan senduk kayu. Great lah. Senduk Sebab kan kayu. dia macam kadang-kadang ada yang senduk hiasan. Dia dah ada sapu coating yang tak sesuai untuk makanan. Tak ada coating. Tak ada Memang coating. memang kayu betul. Memang pure kayu. Betul. Hmm. Pure kayu. Macam tu lah. Sebab kan kita nak bagi orang guna. So kita yang tu pun penting lah. Boleh ke tak guna? Memang ada pun memang ada customer tanya ni. Pilih sendiri senduk tu. Okay. Mana senduk tu. Sangat vertikal lah. So macam Nuris nanti nak kahwin nak bagi, tiba-tiba orang dah tahu dah Nuris nak kahwin lagi, orang dah tahu dah dog gift dia. Alamak, Bini dia dapat kata dog gift. Habis kaget pula. Kita cat lah. Siapa yang ingat tu buat. Kalau macam Syina? Saya kalau yang contohnya waktu wedding, saya tak nak guna wajik yang besar. Saya akan bagi senduk kayu tu lah. Sebab RM1.53, kalau kita darat 500 baru berapa kan? Macam tu. So semua orang dah tahu dah. 700 macam tu. Tak sampai 1,000 pun. Saja saya tunjuk saya punya matematik. 1,500, 700 macam tu. Manda simple. Tapi waktu saya dulu pun bagi makanan sebenarnya, banyaknya goodies dan bunga telur lah zaman sini. Makanan pun okey je. Cuma kena pandai pilih. Macam saya cakap Yang tadi, orang orang guna. yang orang tak tinggal je. Ada je makanan tak guna. Tak makan. So setakat ni lah sepanjang dah handle ni, apa feedback paling memorable yang pernah dapat daripada klien? Macam tadi yang gesture tu dia jemput ke wedding ni, feedback. Sebenarnya feedbacknya tu lah. Bila orang jemput kita, dia suka dengan kita punya dog gift. Oh, suka sampai jemput. Suka sampai jemput. Suka sampai jemput. Sampai yang baru ni. Nanti kita tengok balik ada berapa banyak Aku banyak kena tulis ni. Kita tengok balik video ni. sampai jemput. Hashtag kan. Suka sampai jemput. Boleh? Suka sampai jemput. Dia punya marketing dia petani lagi. Sebab ni memang marketing dia. Sebab saya dengar dia punya tagline dia tu. So benchmark keberjayaan satu korang handle tempahan adalah Selain daripada sale lah. suka sampai jemput. Kalau dia Suka tak sampai jemput jemput. lagi tu something. Belum lagi dah tu. Dia punya, selain tu kalau dia hashtag kita tu, Oh. dia suka lah tu. Kalau dia tak suka, Betul. dia tak pamerkan kita dekat media sosial. Dia tak tag kan. Dia ada Faham. tag company tu kan. Setakat ni ada tak macam yang customer baru tempat and dia cakap, oh saya dengar ni sebab dulu kawan saya booking ni. Banyak. Abang saya lah, adik saya lah, kawan saya lah. Ada banyak.
Banyak daripada repeat kat sini. Ataupun ada yang jenis saya dulu pernah beli kat sini. Ini saya punya second wedding ada. Second wedding Dia tak tak habis-habis ada pernah lah. belum Tapi pernah. akikah ada. Maksudnya dia tak dapat anak kan? Bukan second wedding kan, Rosli. Okey, saya rasa ada lagi ni soalan untuk dah banyak sangat yang kita kupas hari ni rasanya. Dan terima kasih banyak Mashita dengan Nuris daripada Rim Dogift sebab sudi join celoteh plan kahwin hari ni. And then sama-sama. Dan banyak benda sebenarnya kita belajar pasal Dogift, bukan setakat cantik dan juga tapi juga pasal training lah. 4 bulan. 4 bulan tu bukan 4 bulan baru plan. 4 bulan tu dah tempah. Dah tempah. Dan timing practical side. Dan kalau korang tengah cari Dogift, boleh contact Rim Dogift di mana? Di mana? Available dekat mana? Semua platform media sosial yang Ada ada. di macam mana dia Instagram. punya je? REEM Rim. Dogift DOORGIFT. Rim Kan ada walk Dogift. in, boleh walk in kedai warehouse. Warehouse. Dia sekali. Sekali. Warehouse pun situ, office pun situ. Dekat Gombak. Gombak. Boleh Di share Gombak. address ke? Ingat tak ingat? Nombor tak ingat lah. Okay, tak apa. Tapi buat kalau Google tu dia akan keluar. kalau- Cari je Rim Dogift dekat website, dekat ni Google, Maps. naik kami punya maps. Okay. Alright. Okay, so itulah kalau mencari Dogift boleh head over to Rim Dogift untuk Ada dekat- ada lebih 50 items. Betul? Lebih 50 items lah untuk korang go through. Boleh request samples juga dan custom orders. So thank you Mashita dan Nuris. Sudi luangkan masa. Untuk listeners yang tengah dengar, kalau korang suka episod ni, jangan lupa subscribe Celoteh Plan Kahwin untuk lebih banyak perkongsian tentang perkahwinan dan rumah tangga. Dan kalau korang ada topik yang nak kami share, nak kami sembang ataupun nak ada pengalaman yang nak dikongsikan, just komen dekat bawah or DM kami. Dan kalau korang tengah plan wedding, tak kisahlah nak cari MC, catering, dewan atau apa-apa majlis, perkhidmatan majlis kahwin, boleh ucap plan kahwin. Wedding marketplace yang memudahkan korang untuk cari vendor terbaik untuk sesebuah majlis. 2 buah majlis memang boleh lah kan? Dan kita Kalau lebih 44 kali dia sebut ni, tak tahulah. Kita akan launch kita punya full website tak lama lagi. Which is kita boleh register sebagai vendor dengan sebagai bakal pengantin lah. So stay tune untuk updates. Ya, macam tadi Esok cakap tadi, kita punya platform akan launch soon. Stay tune for updates. Dan kalau korang ada servis yang berkaitan dengan perkahwinan, tak kisahlah MC, fotografer, makeup artist, Dogift, boleh register as vendor di plan kahwin. So this is a good opportunity untuk korang boost visibility dan naikkan dan dapat lebih ramai pelanggan. And then thank you for listening and watching. Jumpa lagi next episode. Okay, bye. Bye. Okay, bye. Klik Plan Kahwin, semuanya mudah.